STEM for Everyone 2.0 telah berlangsung pada 24 hingga 25 Februari 2026. Program ini melibatkan seramai 30 orang pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 yang dipilih sebagai duta STEM Lukin yang baharu. Sepanjang 2 hari tersebut, para peserta mengikuti 4 bengkel utama iaitu laser engraver, 3D printer, drone serta AI dan animasi yang memberi pendedahan kepada kemahiran dan pengetahuan baharu dalam bidang teknologi. Program ini turut diserikan dengan pameran STEM yang melibatkan warga sekolah serta sekolah jemputan iaitu SK St. Luke dan SK St. Lawrence. Majlis ini turut dihadiri oleh YDP PIBG Cikgu Alfred Kedim serta pegawai angkat PPD Sri Aman Azri bin Bunyok. Program ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa sokongan penaja utama iaitu Lighthouse of Hope serta kerjasama dan tajaan daripada PIBG dan LPS sekolah. Diharapkan program ini dapat meningkatkan keyakinan dan minat pelajar untuk terus meneroka bidang STEM serta memperkukuh penglibatan mereka dalam bidang sains dan teknologi pada masa hadapan. Sekolah ini sangat berterima kasih kepada Lighthouse yang terlibat dengan program ini. Kita teruskan bersama-sama ke depan. Kami di PIBG menyambut baik mendukung seluruhnya program ini. Itu saya harap apa-apa program yang dirancang atau dilancarkan oleh SK St. Luke ini dapat memberi manfaat yang lebih jauh lagi. Bukan sahaja kepada pelajar di SK St. Luke, tapi juga kepada murid-murid iaitu primary sekolah dan pada sekolah-sekolah sebagainya. Lambat.